dalam video yang saya buat tentang minyak ni, yang mana ada IC tak ada lesen, tak boleh detect, tak boleh beli minyak, kan? Untuk kita guna ni, kan? Banyak respon-respon yang saya dapat, komen-komen yang saya dapat lah, kan? Cuma satu yang beri komen saya ni, saya baca di nak terkolak apa penado saya tahu tempat lah. Terbaik saudaraku, saya pun umur 62 tahun, tak ada lesen. Macam mana mau beli minyak? Tolong tuan bincang pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, DSI. Ayo, Tok Ali. Daripada ekrannya orang nama ni Tok Ali. Kailah Tok Ali. Saya ni yang sebenarnya bukan sesiapa dah, kan? Cuma saya suka berceloteh di media sosial. Tapi ada baiknya berceloteh di media sosial sekurang-kurangnya pendapat kita tu didongau oleh orang-orang atas. Ya, tapi atas permintaan Tok Ali ni tak apalah. Saya coba suruh lagi ya. Kita minta berdoa lah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim donga. Boleh tengok video ni. Nanti saya tag nama dia, ya. Tapi dulu saya nak minta maaf Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan. Cara macam ni saya nak bagi pendapat lah. Okay, betul. Apa yang saya tahu, kita ada mekat. Lesen kita hidup baru boleh detect, kan. Saya dah pergi test dah, kan. Tapi bila mekat ada, tak ada lesen, tak ada lesen hidup, kau tak ada lesen, memang tak boleh detect, tak boleh timur, kan. Jadi amat malang pada mereka yang umur 60 tahun atas ni, khususnya di felda-felda dan kampung-kampung, kan. Jadi kenapa tidak kerajaan cari ataupun Menteri Keuangan cari satu solusi untuk membenarkan mereka ini mengisi minyak RM1.99. Kalau tidak, mereka terpaksa isi minyak RM2.60. Ya, kan. Itu saya dengar kata selagi mereka menerima STR, mereka boleh mengisi minyak RM1.99. Kan. Mungkin ada cara dia lah. Cuma atas hajat Tok Ali ni, so saya sampaikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bersuara lah. Kan. Ya, tahu tempat saya pun ramai yang ada motor, tak ada lesen. Kan. Umur dah 60 lebih atas dah. 62, 63, 68, 60, kan. Takkanlah umur macam tu nak ambil lesen lagi. Tak adil lah, kan. Takkan ada, tak boleh ingat, tak masuk dalam otak dah, kan. Kenapa? Ataupun saya nak bagi solusi lah, bagi pandangan. Kita minta Menteri Pengangkutan Jalan buat anugerah lesen untuk mereka yang warga emas ni, lesen motor, supaya mereka dapat mengisi guna minyak RM1.99. Kan. Kalau tak, mereka terpaksa isi minyak RM2.60. Kan. Apa difahamkan lah. Kan. Dan tidak adil lah bagi mereka. Yang mana bekerja hebat, gaji tinggi, punya kenderaan, punya kedudukan, dapat isi minyak RM1.99. Yang dia ni pula kerja kampung, menoreh, memang terpaksa isi minyak RM2.60. Dah lah kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, kan. Jadi tak adil lah, kan. Jadi saya syorkanlah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Keuangan cari satu jalan ataupun bagi laluan kepada mereka gunakan IC untuk tengok umur, disahkan boleh isi minyak RM1.99 di mana-mana stesen minyak yang ada di Malaysia ni. Itu lebih baik, kan, daripada kerajaan ni masuk jatuh. Diorang dah tak undi dah. Mana baik, kan. Situ kita buat kecipta untuk golongan yang 60 tahun ke atas, yang mana tak ada lesen, dibenarkan isi minyak motor RM1.99, kan. Dia tak bawa kereta lah, motor ya, kulu kilir, kan. Pergi kebun, pergi tengok kebun, pergi cari-cari apa dalam kebun, kan. Pergi sebelah kampung dengan motor ya. Kerana jalan kampung ni ada jalan tanah merah, kan. Jalan tanah memanglah dia orang tak baik. Sebab apa? Tak ada lesen. Tapi kadang-kadang kerajaan kono bagi kelonggaran tentang ini. Bukan semua golongan, cuma golongan yang 60 tahun atas, kan. Bagi kelonggaran. Situ. Itulah antara yang terbaik, kan. Sebab mereka juga penerima STR. Adalah tidak adil kalau mereka terpaksa isi minyak RM2.60. Saya pun rasa macam tu. Ya, kalau saya pun kena isi RM2.60 pun, RM2.60, tengok kawan saya RM1.99. Ya, bangkak. Ya, tidak kan. Jadi kita minta lah
pada kerajaan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau dengarlah video saya ni, tolong-tolonglah fikir-fikirkan sikit. Pada Tok Ali, saya dah bercakap dah ni. Dan kita berdoalah biar Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok video saya ni. Yang mungkin dia akan jadi bagi satu penjelasan dah. Pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, selamat maju jaya lah. Ya.